And then aku flip kamera hadap ke depan. Memang orang nampak tau aku sedang merakam sesuatu. Misi aku kali ini merentas 7 negara zon merah paling berbahaya kat dunia di Amerika Latin. Sekarang aku di Honduras. Ini sambungan dari video lepas. Oh, dapat sampai ke tempat lapang sikit. Ada gereja dekat sini. Oh, nampaklah orang lalu lalang ke. Duduk kejap lah. Satu hal dengan aku punya shooting ni, aku pakai handphone tau. Aku tak ada apa-apa gadget kamera yang fancy, Insta360 ke, DJI Osmo Pocket ke, you name it, whatever, aku tak ada. Aku travel around the world, semua pakai handphone. Jadi bila aku tak ada handphone, aku rasa macam tahan bila-bila lah nak kena rembat ni. And then aku flip kamera hadap ke depan. Memang orang nampak tau aku sedang merakam sesuatu. Sama ada vlogging ataupun aku tengah rakam kawasan. So aku takut lah orang-orang yang tak sepatutnya nampak aku, and then nampak aku tengah rakam dia orang. Takut dia orang marah. Tapi tak apa, aku akan cuba juga explore Tegucigalpa, Honduras ni. Salah satu bandar yang digeruni di dunia. Aku nak explore sini lagi. Aku bawa korang explore sekali. Make with corn, rice. I think you're gonna like it. Sedap benda ni. Aku minta satu tadi. Dia kata tak apalah, kalau satu kau ambil je lah. Dia kata aku mesti bersalah pula nak ambil. Mesti kena bayar je tak. Siap dengan air. Sorry, lupa nak flower. Jemput tengok. Aku rasa boleh makan ni untuk makanan sehari aku lah. Aku rasa terselamat dekat sini. Brother jual ni, dia ajak aku makan sama-sama kat dalam dalam gerai terus. Wah, tenang. Hai. Sebelum aku masuk lagi ke kawasan yang kurang menenangkan, aku nak relax dulu, ambil keterangan kat sini. Kat sini okey je. Kau tengoklah budak-budak berlari kan. Aku boleh guarantee kawasan ni confirm selamat. I'm very happy. 60. My pleasure. Welcome our country. Yes, thank you so much. Enjoy it. It's my pleasure. Un placer. Yes, thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure to meet you. Yeah, thank you. I have a very good food here. Thank you so much. Okay, see you. Baiknya orang tadi. Aku rasa lega sikit datang Honduras ni. Ada orang baik yang boleh buat borak. At least dia boleh cakap English lah. So happy gila rasa. Tak adalah semua gini je mata kan. Kalau tidak, sepanjang jalan tadi orang jalan dengan aku macam nak pukul aku je. Lega. Aku rasa aku nak jalan arah mana lah. Aku nak pergi arah sana, ataupun aku nak patah balik jalan ngeri tadi. Jalan sana aku belum jalan lagi. Okey lah, aku jalan depan lah. Sambung next video. Tak adalah semua gini je mata kan. Kalau tidak, sepanjang jalan tadi orang jalan dengan aku macam nak pukul aku je.